Kamu nak jadi doktor ke? Kamu nak jadi jurutera ke nak? Kamu nak jadi analisis pelaburan ke? Silakan. Tapi bagi Umi satu jaminan. Usaha yang kalian akan buat di celah-celah itu untuk kalian belajar Quran dan bahasa Arab. Sebab Umi tidak mahu besok anak-anak kamu akan tahu apa yang kamu kehilangan. Bukan sekarang. Nikmati Quran. Sebab bahasa. Ilmu Quran. Bukanlah pandai sangat tak. Tapi boleh sikit-sikit. Kalau dengar sekali baca, boleh. Kalau kita solat tarawih, kita suka nak yang baca panjang-panjang. Sebab apa? Sebab kita rasa, ya Allah, seronok dengar masuk Quran. Quran ni huda, petunjuk. Tuan puan dapat petunjuk apa kalau tak faham? Betul tak? Petunjuk apa kalau tak faham? Ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadhalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Petunjuk. Petunjuk apa benda kalau tak faham? 3 benda tu apa yang kita baca? Petunjuk apa? Apa maksud ayat yang kita baca tu? Kamu nak tak aku tunjukkan kepada kamu orang yang berbohong atas nama agama? Ayat tu yang kita baca tu. Ara'aita allazi yukadzibu biddin. Kamu nak tak aku tunjuk kamu orang yang berdusta atas nama agama? Cakap Islam. Lawak tu maksud dia. Kalau 9 itu pemongak. Tu maksud ayat nombor 1. Fadzalika allazi yad'ul yatim. Orang yang berbohong atas nama agama tu adalah orang yang tengking anak yatim. Herdik anak yatim. Tak peduli anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tak pernah kisah pun cerita orang susah, orang miskin. Fikir tempolok hidup dia je. Lepas tu puas hati. Saya dah khatam 3 kali. Eloklah dapatlah pahala khatam. Tapi petunjuknya di mana? Tak faham. Dah hari ke-15. Tak ada satu anak yatim pun kita santuni. Dah hari ke-15 Ramadan. Tak ada pun kita kisah orang miskin. Ibu tunggal, orang susah. Padahal ujung rumah kita je. Tapi kita buat majlis tadarus, kita kata, ini 3 kali ni kali ketiga ni program tadarus saya datang ni Ustazah, khatam. Satu NGO buat, satu perumahan saya buat, satu lagi masjid buat. Betul, kita dapat pahala baca. Hudannya di mana? Hudan linnas. Mana petunjuk kalau tak faham? Sebab tu kena faham. Kena tadabbur.